Hey guys, Assalamualaikum. Dah macam DJ dah suara. So aku dapat 2 soalan. Soalan pertama dia cakap dengan aku, macam mana kau rasa confident nak cakap depan kamera? Sebab dia rasa dia nak buat juga konten. Ini soalan pertama Dan soalan kedua adalah, macam mana nak pilih konten yang kau rasa senang nak viral ataupun yang best? Jadi aku jawab terus je lah Aku jawab terus je. Macam mana nak confident depan kamera? Kena buat lah. Kena buat selalu. Cuba lah 10 video kan? Tapi aku dah explain lah sebelum ni. Aku cakap ada aku punya kawan seorang, kawan Sisi lah. Tapi yang paling best lah, aku nak share dengan korang satu benda. Benda ni rugi tau kalau kau tak buat. Contoh, aku tengok ada satu mamat ni, dia hari-hari pergi mancing. Hari-hari pergi mancing, dia ada post kat YouTube. So mungkin dia pakai action camera ke apa, tak tahu lah aku. Mungkin lah, aku rasa mungkin dia pakai action camera. Dia pergi mancing ni, ikan dia dapat, view berlambak. Ui, konten dia belas-belas ribu baik. View belas-belas ribu, subscriber punya ramai. Aku rasa Indonesia kot, ataupun Malaysia, tak tahulah, aku lupa. And kat sini bukanlah nak bagi tahu pasal tu. Dia dua sekali aku jawab. First sekali, dia tak tengok muka dia pun. Kamera dia ngadap depan, dekat dia punya joran. Dia baling kat mana tali lah, dia pergi mana lah, dia naik bot kecil lah apa semua kan. Dan muka dia tak keluar pun. Dia bercakap. Dia bukan senyap, dia bercakap. And the best part adalah muka dia tak keluar. Jadi dia boleh cakap faceless. Dia panggil faceless channel. So dia ada 2 type yang sangat menarik. Satu adalah faceless channel, dan satu lagi adalah channel untuk muka kau. Dia macam soalan dia kan macam mana nak confident. Kalau kau rasa kau tak confident, kau buatlah faceless channel. Faham tak? Ramai orang buat faceless channel dan income dia boleh tahan. Kau boleh buka je kat YouTube, kau search faceless channel ni boleh buat duit dia. Boleh. Yang dia tak kelakar. Kau modal kau hanya perlu ada idea, dan kau perlu ada laptop. Kau boleh edit dan buat faceless channel. Macam itu tapi yang memancing tu memang tak boleh belah lah. And then konten, soalan yang kedua tadi tu, topik viral. Tak boleh baik. Dia macam gini. Dalam dunia konten, especially social media, termasuk YouTube, kau kena show diri kau true colour. Tak kira lah faceless ke, ada muka ke tidak. True colour kau. Maksudnya jujur lah. Apa pun kau buat, kalau kau jujur, mesti jadi. Aku ambil satu pasal muzik Contoh. Orang buat muzik, kalau buat pakai AI, boleh tak? Sedap? Mungkin tidak. Rasa tak? Yang tu. Itu soalan dia. Rasa. Kenapa muzik dulu lebih evergreen compare tu sekarang? Ataupun muzik dulu lebih boleh diterima compare to muzik sekarang? Sekarang ada je muzik yang sedap. Cumanya, contoh, kau ambil satu album, lepas tu kau buka album Sheila Majid. Different dekat sound tu dan rasa tu. Sebab apa? Sebab sejarah. Kau boleh search lah benda ni. Sejarah record untuk album Sheila Majid ni, semua instrumen main by orang. Jadi semua tu ada rasa dia. Muzik ni tak tipu. Feel tu. Sebab tu lagu muzik dia sedap. Dia tak kira lah kau suka jazz ke kau tak suka jazz, kau suka Sheila Majid ke tidak. Itu tak kisah. Kita cerita pasal lagu sedap atau tidak. Baik makcik. Tapi jangan risau,
Aku tak ada kena-mengena dengan abang CCTV. Dia macam itu lah. So, rasa tu lah yang different dia. Sama juga kalau kau nak buat konten, kena bagi bersungguh. Bagi betul-betul. Bukan bersungguh kau nak buat, kena edit gempak-gempak. Tidak lah. Bagi dari hati. Macam hari ni, jarang aku nak buat skrip ke, aku nak buat point ke. Aku hanya fikir, aku tajuk ni boleh kot. Dan Alhamdulillah sekarang ni ramai yang bertanya. Jadi bila orang tanya, aku jawab lah. Lebih mudah lah aku nak buat konten. Macam itu lah. Faham? Jadi itulah soalan dia. Dia kata macam confident. Tapi kalau kau nak buat macam ni, aku kenapa ada muka? Sebab aku nak build aku punya brand. Jadi bila aku nak build aku punya brand, bukan nak jadi influencer sangat pun, tapi sebab aku berniaga, aku buat bisnes, which is aku kena lah face of the company katanya. Jadi kena lah. So cara yang aku selalu buat adalah record, pause, stop. Record, pause, stop. Tu mula-mula lah. Sekarang ni aku dah, sebabkan self-confidence tu dah semakin menaik, self-esteem tu dah semakin menaik, jadi aku record terus lah, gegar-gegar. Sebab pada aku konten ni walaupun cantik, isi penting. Macam itu lah. Isi tu yang penting. Bila kau add on, kau add value kat orang, alhamdulillah lah. Kalau kau tak add value, jahanam. Itulah. Banyak penat. Tapi dia macam itu. But sayang aku tengok ramai orang ada hobi tapi dia sekadar post dekat Insta, TikTok. Kalau lah aku ada hobi macam kumpul Hot Wheels ke, Pokemon ke, aku rasa penuh dah video aku. And benda tu boleh buat duit guys. Kau flip, kau boleh buat duit. Konten kau mencari barang-barang tu pun boleh buat duit. Macam tu lah. Lepas tu aku cakap tadi pada awal, dia yang penting adalah tunjuk diri kau lah. Maksudnya ikhlas dari hati. Kau nak buat konten tu keluar daripada hati, bukan sekadar nak buat. Tak boleh. Duduk ya penat. Ada macam tu lah. So buat tu datang dari hati lah. Bila kau datang dari hati dan kau kena tahu goal kau, apa motif dan matlamat kau buat konten ni, barulah kau macam, bila kau rasa macam nak, alah aku tak boleh cakap lah, aku semalu depan kamera, jadi kau boleh potong benda tu lah. Tapi aku share satu benda lah. Sebenarnya dalam dunia konten ni, ataupun apa saja di dunia, banyak orang tak nak cuba benda baru adalah dia yang takutkan rejection dan takut pandangan orang. Tu je. Kalau kau takut rejection dan kau takut pandangan orang, susah lah sampai bila. Keep on buat bukan sebab nak tunjuk kau pandai. Keep on buat bukan sebab nak tunjuk kau ni berani sangat. Kau keep on buat because of kau perlu keluarkan diri kau. Sebab ramai orang nak tahu apa benda yang kau ada. Contoh, kau ni orang yang terror kat sekian benda, share dengan orang. Orang nak info tu. Orang zaman sekarang mencari info tu. Keluarkan dia sekarang. Macam itu lah. So by the way, aku rasa dah jawab dah dua-dua topik, dua-dua soalan tu lah. Macam nak bagi confident. Confident tu memang kau kena build sendiri. Dan kau kena tahu goal kau, tahu matlamat kau, kenapa kau nak buat konten ni. Lepas tu nak pilih tajuk, pilih diri kau lah. Kalau kau suka main gasing, buatlah pasal gasing. Kau suka makan durian,
kau buatlah konten pasal durian. Kau tengok orang tu suka makan dan dia buat konten pasal makan sebab dia pandai review. Sebenarnya review yang paling terbaik sekali adalah orang kaki makan. Setakat video cantik je, lepas tu keraut lah. Tapi kalau kau suka makan, kau memang makan orang, bukan makan orang, kau memang orang yang pemakan. Bila kau pergi makan dengan berselera, seronok baik tengok. Macam itu lah. Tapi tak payahlah makan yang tak payah. Nyampah pula aku dengar bunyi-bunyi tu. Sebab aku dah dididik oleh arwah ayah aku makan yang bising-bising. Makan sopan. Yang penting rasa, bukan bunyi. Macam itulah. So, teruskan buat konten. Kalau ada apa-apa tanya, nak soalan. Kalau ada apa-apa soalan lagi, kau komen je, nanti aku jawab. Jangan lupa subscribe channel ni. Kalau benda ni, konten ni bagus, like dan share. Okay. Ciao. Assalamualaikum.